Assalamualaikum. Selamat petang semua. Apa khabar? Hari ni saya nak tunjuk dengan tali tip ni bagaimana tanah saya ni. Jangkaan saya tanaman terlalu rapat lah kalau baka pelepah panjang. So korang tengok pelepah dia dia bertaut ke sini, ni bertaut ke sini. So cuma yang saya nak tunjuk ni, adakah memberi masalah sekiranya kita selalu buat pembajaan. Ni nampak baja tu. Ni saya baja tadi. Yang ini baka cabutan kalau korang tengok video sebelum ni, yang ini baka cabut sebab sini kosong, jadi saya tambah lah. Tapi agak rapat lah sebab sebelah sana tu dah orang punya. Jadi kita tak nak pelepah dia masuk sebelah sana kan. Jadi pelepahnya agak pendek. Sepatutnya saya cari baka pelepah pendek. So okey lah. Saya nak tunjuk sekejap lagi pelepah bertaut. Macam mana pelepah bertaut, adakah memberi masalah. Ini baka UP lah. Biasa kita orang kat sini ni baka UP lah. Kalau kawasan Teluk Intan ni, tengok dia ada duri-duri kat atas tu kan. Ya, ini dia tak ada duri, dia bulat je. Dia bulat je. Dia tak ada duri yang ni, asal dia letak pelepah kat sini. Dia macam bulat-bulat, yang duri tu macam tenggelam. Tak ada. Tak tahulah baka apa tu. Cabut kan. Duri yang saya masukkan duri ni. Ni duri ni, yang hijau-hijau ni kan. Yang korang tahu, korang komen lah. Dia tak ada. Kalau ada pun pendek-pendek, tak banyak. Dia baka cabut tak sama dengan ni. Alright, sekarang saya dah bawa tali tape. Dah lah bertuala je ni . Masuk kebun tuala. Terondeh kat sini nanya Pak Karim. Alright. Berapa panjang dia? Panjang tadi saya dah tape daripada situ sampai ke sini adalah 11 kaki. Sekejap saya tak bawa pula stand tadi. Sekejap. Okey. Ini anggaran kita. 17 kaki ke sana. So 17 kaki ni dikategorikan sebagai rapat. Sebagai rapat. Nampak. Jadi pelepah panjang ni saya tak tahu jadi bermasalah apa besok. Kita tengok bawah ni, nampak. Adakah boleh tanam rapat dalam hampir 17 kaki. Yang ini itu hari abang ipar saya lah yang tanam. Tapi sebabkan dia ada tengah ni ada parit, jadi kalau kita nak buat jarak lagi tak boleh lah. Takkan nak masuk tanah orang, takkan ni nak masuk dalam parit tu pula. Sebab tanah ni Cambrian, jadi nak tak nak terpaksa rapat lah. Kalau tidak hanya satu baris je, nak buat 2 baris tak boleh. So kita nak kena manfaatkan kawasan. So saya tak menyalahkan abang ipar saya lah, tak ada hal pun. Sebab memang macam itu lah, nak buat macam mana. Dah tanah besar tu. Jadi kita tengok ini pelepah daripada sini, dia pergi ke sini. Ini namanya dah salam lah.
dia dah hampir menyentuh buah dekat sana. Dan pelepah yang dekat sini hampir menyentuh buah dekat sana pula. Okey, jadi adakah berlaku permasalahan? Kalau daripada sudut dia salam kalau daun ni salam lah, dia daun ni salam kira tak ada mengganggu sebab dia masih lagi kembang lah. Sebab walaupun dia bertaut, dia kembang. Kalau kata cahaya matahari, mungkin ada sedikit gangguan lah kalau bahagian tengah ni. Dia bahagian tengah ni. Tapi kelapa sawit ni, kalau cahaya matahari ni, dia subjektif lah. Sebab sebelah sini ada lagi. Banyak atas belah pucuk ada lagi. Jadi cerita dia, ini pengalaman yang saya nampak dekat kebun ni. Tanam rapat ni tiada masalah apabila kita jaga baja. Dan kelebihan dia sekarang ni, kalau yang pada saya nampak ni, sebab rapat ni hanya 2 baris saja. So kalau katalah tanah ni berbaris-baris, yang tengah ni memang ada masalah. Memang banyak masalah. Jadinya standard untuk tanam baka yang panjang ni adalah 30 kaki. Dan baka pendek 26 kaki jarak dia. Iaitu hampir, kalau kata meter dia berapa lebih kurang lah, saya ingat yang kaki, meter saya tak ingat. Ni tali tip ni saya dah ukur. So yang jarak ke sana dia jauh lah berbanding yang tepi ni. So yang saya perasan sekarang ni, jarak antara pokok ke pokok agak jauh, lebih 20 kaki. Tapi antara yang sebelah ni, maksudnya sebelah sini dengan sebelah sini, lebih kurang 17. So tak ada masalah apa-apa sebab 2 barisan saja. Kalau yang sebelah sana jauh. Okey, yang sebelah Cambrin ni, parit yang Cambrin ni, dia jauh lah. So memang dia orang bertemu daun dekat ujung je. So tak ada masalah apa. Ni kita Cambrin kelebaran lebih kurang 6 kaki. Kedalaman dia lebih Saya dah cucuk kayu hari tu. Lebih tinggi saya 6 kaki. Saya tenggelam kalau dalam ni. Okey, tu aja. Dan cerita dia ni, setakat kalau 2 baris tanam rapat tidak ada memberi masalah apa-apa. Itu je lah. Tapi kalau tanah anda 4 segi, korang tanam yang tengah-tengah besok mesti ada masalah. Pertama, cahaya matahari. Yang kedua adalah dia salam tu lah. Bila dia salam tu, dia tersangkut sama-sama pelepah, dia jadi mengincup. So mengincup, buahnya akan jadi kecil. Itu je lah masalah yang berlaku biasanya. Alright, tu je. Jadi tanam 17 kaki tak boleh simpulan dia tak boleh lah. Sebab ini hanyalah 2 baris saja. So boleh 2 baris boleh. Kalau korang melibatkan tanah yang luas, lebih kurang banyak baris, memang masalah. Yang ini lebih 30 kaki. So korang tengok daun di tengah baru nak kena. Korang perasan tak? So macam ni memang okey. Ni jarak Cambrin ni. Okey, tu je. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Bye bye.